Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Guru Besar, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang bertajuk pentingnya menjaga alam sekitar. Rakan-rakan sekalian, alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Alam sekitar merangkumi udara yang kita hirup, air yang kita minum, pokok-pokok yang menghijau serta haiwan yang hidup di bumi ini. Semua ini menjadikan kehidupan kita aman, damai dan seimbang. Namun, akhir-akhir ini alam sekitar semakin tercemar akibat sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Pembuangan sampah merata-rata, pembakaran terbuka, penebangan hutan secara berleluasa telah menjejaskan keindahan serta kesejahteraan bumi kita. Sebagai murid yang cintakan alam sekitar, kita mestilah memainkan peranan untuk menjaga dan memelihara alam semula jadi. Langkah pertama yang boleh kita lakukan ialah mengamalkan gitar semula. Barang-barang seperti botol plastik, kertas dan tin boleh dikitarkan supaya tidak menjadi sisa yang mencemarkan bumi. Selain itu, kita juga perlu mengurangkan penggunaan beg plastik dan membawa beg mesra alam apabila membeli belah. Walaupun nampak kecil, tindakan ini memberi kesan besar terhadap alam sekitar. Selain itu, kita hendaklah menjaga kebersihan persekitaran sekolah dan rumah. Jangan buang sampah berata-rata, sebaliknya buanglah sampah di dalam tong yang disediakan. Amalan gotong royong bersama keluarga dan rakan-rakan juga dapat memupuk semangat bekerjasama serta meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan persekitaran. Ingatlah, kebersihan mencerminkan kepribadian seseorang. Kita juga perlu menyayangi tumbuhan dan haiwan. Pokok-pokok yang menghijau membekalkan oksigen dan menyejukkan udara. Jika hutan ditebang tanpa kawalan, banyak haiwan akan kehilangan tempat tinggal dan keseimbangan alam akan terganggu. Oleh itu, marilah kita menanam lebih banyak pokok dan melindungi hidupan liar agar generasi yang akan datang masih dapat menikmati keindahan alam yang sama seperti kita hari ini. Rakan-rakan yang saya kasihi, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Janganlah kita hanya menunggu orang lain bertindak. Setiap daripada kita dapat memulakan langkah kecil dari sekarang. Bermula dengan diri sendiri, keluarga dan sekolah. Jika semua rakyat Malaysia mempunyai kesedaran yang tinggi, bumi kita pasti akan kekal bersih, hijau dan harmoni. Sebagai penutup, saya ingin menyeru kepada diri saya dan rakan-rakan sekalian supaya sentiasa menghargai dan menjaga alam sekitar. Ingatlah, alam sekitar yang bersih menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera. Sayangilah bumi kita kerana bumi inilah tempat kita mencari rezeki dan meneruskan kehidupan. Saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Burung merpati, burung tempua, hinggap sebentar di dahan jati. Alam sekitar mesti dipelihara demi generasi hidup lestari. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.